kau ngen. Bisa. Buat kau kilat boy ya. Kalau kau penasaran sama orangnya, jangan kau suruh ke tengah, jangan kau suruh ke kelasmu. Iya. Kau kalau penasaran sama orangnya, kau datang ke kelasnya. Kayak kau penasaran sama saya. Kau bilang Forlan tidak ada apa-apanya, tapi kau kejar Forlan sampai saat ini dengan kau punya promotor, anjing-anjing kau semua kejar saya. Padahal saya bukannya apa-apa, tapi kau kejar saya. Itu kenapa? Karena kau mau cari follower Indonesia. Bitch. Tepuk tangan dulu dong. Kepada Forlan, apa pun saya nak ucapkan tahniah, baru menang, bagus. Maka itu membuatkan anda lebih layak untuk mendekati Kilat Boy. Cuma yang saya agak tersinggung dan saya agak kecewa dengan video ni lah. Ya. Kau kalau penasaran sama orangnya, kau datang ke kelasnya. Kayak kau penasaran sama saya. Kau bilang Forlan tidak ada apa-apanya, tapi kau kejar Forlan sampai saat ini dengan kau punya promotor, anjing-anjing kau semua kejar saya. Bila saya tengok video ni, pertama saya agak kecewa. Dan bila terlihat seolah-olah Kilat Boy yang kejar Forlan, pertama kita kena jelas kat sini, siapa yang mula merendahkan siapa, siapa yang mula mencabar siapa, siapa yang buka untuk jual. Forlan, betulkan ayat kamu. Kamu yang mula menjual, kamu yang mula merendahkan Kilat Boy. Itu yang kamu buat. Jadi kamu seharusnya tahu ranking kamu dan ranking Kilat Boy berbeza dah agak jauh. Tak mungkin perlawanan itu boleh berlaku. Tetapi hari ini, dengan rendah diri, dengan rendah hati, Kilat Boy bersetuju untuk lawan kamu. Jadi pada peringkat awal, kamu sudah merendah-rendahkan Kilat Boy. Kamu yang menjatuh-jatuhkan dia, meremehkan dia, kata kamu akan tumbuk seperti jadi tai, apa semua kamu cakap. Jadi sekarang ni, Kilat Boy ingin melawani kamu kerana apa? Kerana kamu telah merendah-rendahkan, menghina dia. Jadi hari ini bila Kilat Boy respon, bila ada promoter-promoter dari Malaysia berhubung dengan kamu untuk aturkan perlawanan, itu bukan kerana kemahuan dan kehendak kamu, kerana kamu nakkan tali pinggang WLBC. Jadi hari ini Kilat Boy bersetuju. Dan hari ini Kilat Boy bersetuju untuk turun daripada dia super bantam turun kepada bantam. Jadi kamu naik sikit, Kilat Boy turun sikit. Jadi kita main dekat tengah-tengah, dekat bantam. Jadi sekarang ni kamu yang menjual, sudah ada orang membeli. Jadi sekarang kenapa kamu kata promoter-promoter ini semua anjing-anjing? Kenapa? Apa sebab kamu nak kata macam ni? Sekarang ni kamu kata Kilat Boy nakkan followers. Brother, dengar. Kilat Boy tak perlu semua tu. Saya dan semua rakyat Malaysia dan juga semua TikTokers sebagai semua influencer boleh dapatkan engagement berjuta-juta. Jadi untuk mendapatkan followers tidak perlu. Jadi hari ini jangan kita cakap berkenaan dengan bangsa dan negara, kerana Malaysia dan Indonesia kita adalah satu rumpun, kita satu keluarga. Jadi kamu kata tepuk tangan, lihat bagaimana Kilat Boy mengejar kamu. Apa-apa perlawanan, kamu jangan jadi seperti kanak-kanak kecil. Mana-mana perlawanan mestilah mempunyai tontonan yang ramai. Barulah perlawanan itu jadi best. Betul? Kalau perlawanan itu macam perlawanan budak-budak sekolah, baik tak payah tengok. Kilat Boy pun hari ini sepatutnya dia tidak perlu menentang kamu. Tapi tak apa, dia terima tantangan kamu, dia lawan. Jadi hari ini kalau cerita pasal dua negara, dua-dua dapat kebaikan. Kamu dapat kebaikan, Kilat Boy dapat kebaikan. Jadi sekarang ni tak payah cakap banyak lah. Kita deal, kita kata nak jumpa pada Disember. Kita jumpa di Warzone World Championship X-Twins di Stadium Arena Nilai. Jadi kita jumpa dekat sana. Setiap segala kelengkapan kamu, pembelanjaan hotel kamu, makan minum kamu, termasuk bayaran badan kamu akan ditanggung oleh promoter Malaysia. Saya akan tanggung. Kenapa? Sebab saya nak tengok apa yang kamu cakap tu kamu buat. Jadi hari ni jangan main dekat sosial media. Saya menghormati Brother Ojen, menghormati ada satu brother lagi dalam video tu. Saya hormat kamu semua. Tapi janganlah kerana perlawanan kamu jual negara, jual bangsa. Untuk apa? Jangan jadi kanak-kanak. Ini fight combat sport. Ini fight combat sport yang perlu kita angkat, yang perlu kita nampakkan penuh dengan penghormatan. Jangan jadi macam budak-budak lah. Jadi sekarang macam ni lah.
Okay, kamu nak cakap apa, nak buat apa, kamu buat. Tapi ingat, cakap selaras dengan perbuatan. Jadi kita tunggu Disember 2025. Cerita pasal hype, dua-dua nak hype lah. Okay, hari ni kamu dah jual kan, kamu yang mula menjual. Okay, sekarang ni Kilat Boy beli, kita jumpa dekat Bantam. Okay, Kilat Boy super Bantam, dia turun kepada Bantam. Are you ready? Sekarang kita tak payah cerita banyak lah, kita jumpa pada Disember. Okay, segala keperluan kamu akan diuruskan. Jangan kata tiba-tiba kamu sakit, demam lah pula. Jumpa pada Disember ni. Okay, Assalamualaikum.